Izin bertanya, sila. Kemarin ramai di TV, di artikel dan di media sosial tentang kurban dengan duit kas negara. Okey jemaah, yang namanya kurban itu bagus. Satu orang berkurban boleh sampai 1,000,000 ekor pun tak ada masalah. Tapi duit sendiri boleh, tak ada masalah. Kita kaya kan? Jadi bukan mesti satu lembu bagi 7. Itu bagi yang tak mampu. Itu bagi yang macam kita amis-amis, anak miskin. Satu lembu bagi 7. Kalau kita mampu, satu lembu seorang tak ada masalah. Nak lembu sampai 100 ekor, 1,000 ekor sendiri tak ada masalah. Tapi pakai duit sendiri. Kalau pakai duit Baitul Mal ataupun duit negara, tak boleh. Itu bukan dikira kurban. Tapi itu hanya dikira hanya sekedar sedekah biasa sahaja, bukan disebut dengan kurban. Okey, dan lagi pun di zaman Nabi SAW dan juga Khulafa' Rasyidin ada duit Baitul Mal, tapi Nabi tak pernah juga dan sahabatnya menggunakan Baitul Mal untuk sembelih lembu makan beramai-ramai. Tak, Nabi tak pernah buat macam tu. Nabi korban dengan duit sendiri. Baitul Mal lebih banyak kemaslahatan untuk perkara-perkara yang lain lagi. Okey, Allah Taala alam bissawab.